Roti gardenia ni nak masak apa? Nak masak apa? Kita masak roti celup telur. Okey, minum-minum petang. Bahan-bahan dia: roti gardenia, telur, sedikit susu, dan secubit garam. Mula-mula kita pecahkan telur. Okey. Lepas tu masukkan sedikit susu. Bagi dia manis-manis sikit. Dan kita ambillah secubit garam sikit je. Okey, garam tu sikit saja. Dan kacau. Kacau. Okey, lepas tu kita masak. Panaskan sedikit minyak. Sepatutnya bagusnya kita pakai margarin. Kita panas sikit. Lepas tu bolehlah minyak, patutnya margarin lah kita cakap tadi tu. Kita celup je telur. Dan minyak tak berapa sesuai pun tak apalah. Kita apa yang ada je lah. Dan kita panaskan. Senang saja. Lepas tu kita balikkan. Kita balikkan dia. Kita balikkan dia. Senang sahaja. Kita ada nama dia roti celup telur. Okey. Kena beli margarin lah. Margarin tak ada. Tu pakailah minyak. Okey. Dah siap. Dah masuk pula nya. Satu lagi. Takkanlah sekeping saja. Celup. Kemudian letak. Ambilkan. Tahan sikit. Dah siap. Buat lagi. Itulah roti celup telur. Roti celup telur. Masuk lagi. Dan kali. Bye-bye. Selamat menjamu selera waktu petang.